Okay, syukur Alhamdulillah, memang kita semua sedia maklum kan, Sungai Rambai ni kita memang angkat untuk dijadikan Dun Agrotourism dan juga tempat pusat penyelidikan hasil-hasil pertanian. Jadi pada tahun lepas bila kita buat kajian dan kita dapat satu peluang daripada MOTEC dan kita pun dapat dibendang kan, tempat-tempat ni pun kita naikkan sebagai dataran. Alhamdulillah kita akan upgradekan dataran ni dan dijadikan tempat lokasi pelancongan di mana CM di bawah pelancongan juga, di bawah MOTEC kami dapat RM4 juta untuk naik taraf serta cruise yang akan dibuat di dataran Riverside ni. Tahun depan kita akan dapat wajah baru dataran ni bersesuaian dengan program kita akan anjurkan. Tapak ni memang tempat tapak kuih tradisional festival.